malam, mat jaiz munfasil apabila mat bertemu alif hamzah dalam satu perkataan. So kita panggil dia minta maaf. Mat bertemu alif hamzah dalam dua perkataan. So dia jadi mat jaiz munfasil. Tapi kalau mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan yang sama, kita panggil dia mat wajib muttasil. Okey, dapat tak Iris? Okey, Masya Allah. Go for the guys. Okey Iris, boleh kita mula sekarang Iris? Bagus. Masya Allah, bagus pada juga Iris. Okey, hukumnya? Mat arid. Okey, Masya Allah, very good. La a'budu. Hukum dia? Okey, nampak tak mat? Mat bertemu hamzah yang ada badan alif. So alif tu sempurna. So kalau mat bertemu dengan hamzah yang ada alif, kita panggil dia mat bagus. Okey, Masya Allah, very good Iris. Seterusnya Iris. Okey, yang wow, tanda wow yang tidak tu maksudnya tidak perlu dibaca. So, tu satu harakat saja. Ula. Harakat. Betul. La tu yang dimulakan. Ula. Bagus. Bagus. Okey, Masya Allah, bagus beri kat Iris. Okey. Iris. Okey, Masya Allah, bagus beri kat Iris. Okey, seterusnya Iris. La ulaika. Mat bertemu hamzah yang tak ada badan alif. Mat wajib Masya Allah, bagus dari Kak Aris. Mat wajib muttasil. Kalau mat wajib muttasil, mat bertemu hamzah yang tidak ada badan alif. Kalau mat jaiz munfasil, mat bertemu hamzah yang ada badan alif. Okey, seterusnya Aris, minta maaf. Kita baca. Okey, Masya Allah, bagus beri kat Aris. Kil mashhun. Ada ikut Ustaz Aris? Kil. Bagus. Mash. Okey, tidak mengapa Aris. Bagus. Okey, Masya Allah, bagus beri kat Aris. Mashhun. Baik. Arif.
Okay, Masya Allah. Kau beri kat Iris. Alif lam koma dia. Okay, Masya Allah. Kau beri kat Iris. Okay, Masya Allah. Kau beri kat Iris. Okay, seterusnya Iris. Wassalamun alai. Wassalamun alai. Okay, tak perlu dibaca. I tak baca. Lam masuk terus ke dalam huruf lam. Alal. Wassalamun alai. Bagus. Mursalin. Masya Allah. Bagus beri kat Iris. Okay. Mun. Wassalamun. Kena baca jelas, terang dan nyata, tanpa dengung. Okay. Izhar. Bagus. Izhar hal. Izhar halki. Masya Allah. Beri kat Iris. Wassalamun. Mat. Tabi'i. Mursalin. Okay. Mat. Adik. Okay, Masya Allah. Very good. Mat arid disukun. Okay, selanjutnya Iris. Ila. Ula. Okay, bagus. Ika. Ala. Okay, bagus. Kudus. Okay, yang ini baris 2 di atas. Di hujung. Hudan. Okay, bagus. Hudan. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Okay, dibaca dengan kadar 2 harakat. Ula. Ika. Bagus. Ala. Hudan. Okay. Yang hudan ni 2 harakat baris 1. Okay, minta maaf ya Iris. Lagi sekali. Ula. Ika. Ala. Bagus. Hudan. Okay, Masya Allah. Beri kat Iris. Okay. Mat apa? Mat yang huruf baris 2 di akhir perkataan dan kita baca dia 2 harakat baris 1. Mat. Allah Akbar. Okay, mat. Mat ain. Mat iwat. Mat aiwan. Okay, Masya Allah. Kau beri kat Iris. Ulaika. Mat wajib. Mustasil. Masya Allah. Kau beri kat Iris. Aila. Mat tabi. Okay, Masya Allah. Kau beri kat Iris. Sadaqallah. Alhamdulillah wa syukrina. Tanya Iris.
kerana telah berjaya membaca dan juga menjawab soalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما مسنا من لغوب. Okay, Masya Allah. Bagus, very good, Bara. Mil lugub. Itu idgham bila gunnah. Okay, Masya Allah. Bagus, very good, Bara. Lugub. Ma'arif disukun. Okay, Masya Allah. Bagus, very good, Bara. Qutila ashabul ukhdud. Okay, Masya Allah. Bagus, very good, Bara. Ashabu. Matabi. Masya Allah. Bagus, very good, Bara. Alif lam Qamariyah. Okay, Masya Allah. Bagus, very good, Bara. Ma'arif disukun. Okay, Masya Allah. Bagus, very good, Bara. Okay, seterusnya, Bara. Min ayyi syai'in khalaqah. Okay, Masya Allah. Bagus, very good, Bara. Min. Itu idgham Dibaca dengan jelas, terang dan nyata tanpa dengung. bila bukan. Kalau idgham memasukkan. Ishar Yang dibaca dengan jelas, terang dan nyata tanpa dengung. ishar hati. Okay, Masya Allah. Very good. Syai. In. Itu harfulin. Okay, Masya Allah. Very good, Bara. Syai'in. Baris dua. Okay, baris dua sama, panjang. So, kita tahu dia izhar halki. Okay. Seterusnya, Bara. Illa marrahimallah. Allah marrahimallah. Okay. Illa marrahimallah. Okay, Masya Allah. Bagus, beri kepada. Okay. Rahimallah. Itu idgham bila gunnah. Okay, Masya Allah. Very good, Bara. Itu idgham mutawassilain lam syalalah alif syamsiah. Okay. Okay, dan juga alif disukun. okay, Masya Allah. Bagus, beri kepada. Saya quluna lillah. Okay, Masya Allah. Bagus, beri kepada. Yu'ti malahu yatazaka. Yu'ti malahu yatazakka. Okay, yatazakka. Okay, untuk sabdu, dia tak boleh lepaskan bunyi hamas kaf. Okay, dia mesti kena hold kaf. Ya, betul. Yatazakka.
Ka. So tak ada bunyi ka. Dia tidak bunyi kaf sakinah, kaf sukun ataupun kaf mati, dia tidak akan bunyi kaf mati. Yatazakka, bukan. Dia kena hold dan press dekat kaf. Yatazakka, yatazakka. Okay. Dapat tak Barak? Dapat Ustaz. Lagi sekali Barak. Yu'ti malahu yatazakka. Okay, Masya Allah, kau beri ke Barak. Yatazakka. Itu tabi. Okay, Masya Allah, kau beri good. Malahu. Itu maksilah qasirah. Okay, Masya Allah, kau beri ke Barak. Okay, so insyaAllah kita masuk hukum yang baru iaitu Mad wajib kali mutakol. Bagus, very good. Okay, so lagi sekali Barak. Mad. Mad lazim. Mad lazim Bagus. kalimi Bagus. mutakol. Mustaqol. Mustaqol. Mad lazim kalimi mustaqol. Benda ni, hukum ni berada dalam surah Al-Fatihah. Yang kita selalu baca tu ada dalam surah Al-Fatihah. So kena baca, dia ada melibatkan mad bertemu dengan huruf yang bertanda sabdu. Ada mad, lepas mad ada sabdu. So jadi dah kena baca panjang, kemudian kena tekan dan beratkan bacaan. So kat sini dha tu kena baca 6 harakat. Kemudian dalam sabdu tu kena press. Bukan ke 5 harokat. Itu untuk mad wajib mutasil 4 atau 5 harakat. Kalau untuk mad lazim kalimi mustaqal dia berbeza sedikit. Okay, dapat tak Barak? Dapat Ustaz. So dia lain daripada hukum-hukum mad wajib ataupun mad silah. Dia tidak ada 4 atau 5 harakat, dia mesti 6 harakat. Okay, so bacaan dia walau dhalin. Okay, dapat tak Barak? So ini mad arid disukun, ambil 4 harakat. Okay Barak, boleh terus baca Barak? Walau dalil. Okay. Okay, untuk panjang tu, dot tu mesti kena panjang betul-betul. Walau dhalin. Dapat Ustaz. Okay, bagus. Lagi sekali Barak. Walau dalil. Okay, Masya Allah. Bagus beri ke Barak. Barak sebut 5 harakat ke? Sorry, 6 harakat ke? Dha? 6 harakat. Tadi. Mungkin tercakap 5. Okay. Okay. Tak apa. Barak kira dengan jari tak tadi? Tak. Oh, okay. Tapi kalau rasa-rasa dapat capai tak 6 harakat tadi? Macam rasa je. Okey, rasa okey, tak apa. Yang penting kena panjang 6 harakat. Boleh Barak? Okey, seterusnya Barak.
جاءت الطامة الكبرى. Okey, ja 5 harakat. Ja sebab dia mak wajib lah. Atit tom. Kalau mim sabdu dia ada wajibul gundah. Okey, 2 harakat. Okey, tengok jari ustaz. Ja atit matul kubra. Okey. Lagi sekali Barak. جاءت الطامة الكبرى. Okey. Sarah dekat sini. Barak tahu apa kesalahan Barak? Tak tahu. Okey. Barak sebut Tommatul. Sepatutnya ma tu berapa harakat? Satu. Tadi Barak baca sebut 2 harakat. Bukan 2. 1 harakat. Okey? Okay, lagi sekali Barak. جاءت الطامة الكبرى. Kubra. Kalau kubra dia jadi huruf qaf. Kubra. Okey, Masya Allah, kepada ke Barak. Ja hukumnya? Itu mak wajib muttasil. Masya Allah, very good. Alif lam syamsiah. Bagus. Itu mat lazim kamili muttaqal. Limi, bukan kamili. Mat lazim kalimi. Mat lazim kamili muttaqal. Musaqqal. Okey. Alif lam qamariyah. Masya Allah, bagus. Kub. Qalqalah sughra. Okey, Masya Allah, kepada ke Barak. Mat tabi'i. Okey, Masya Allah, kepada ke Barak. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. Okey, Masya Allah, kepada ke Anas. قال عذابي أصيب به من أشاء. Okey, Masya Allah, kepada ke Anas. ورحمتي وسعت كل شيء. Okey, Masya Allah, kepada ke فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Okey, Masya Allah, kepada ke Anas. Minta maaf, waktu dengung rapat bibir ke? Saya tak sure. Okey. Tapi kalau ikut pengetahuan Anas,
Rapat bibir ke ataupun dirapatkan bibir? Tak. Okey, Masya Allah juga Anas. الذين يتبعون الزكاة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. Okey, Masya Allah juga Anas. Anas minta maaf. Dekat sini ada 4 sabdu. Pertama, nun sabdu wajibul gunnah, kemudian ya, kemudian mim wajibul gunnah, kemudian ya. Okey. Nabi ummi yal. Okey, kena tekan dan beratkan bacaan dekat atas huruf ya. Okey, mohon maaf lagi sekali Anas. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. Okey, Masya Allah, bagus, very good. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف Okey, Masya Allah, bagus, very good. Anas? وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Anas? ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Anas? والأغلال التي كانت عليهم. Okey, minta maaf Anas lagi sekali Anas. ويضع عنهم إصرهم. Ambil di sini dah sampai ke sini. Okey, minta maaf Anas. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Okey, Masya Allah, bagus juga Anas. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Okey, Masya Allah, bagus juga. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا Masya Allah, bagus juga Anas. الذي له ملك السماوات والأرض Bagus juga Anas. لا إله إلا هو يحيي ويميت. Masya Allah Anas. فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالله Okey, Masya Allah, bagus juga Anas. وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Okey, Masya Allah, bagus juga Anas. ومن قوم موسى يهدون بالحق وبه يعدلون.
Masya Allah juga Anas. Mohon maaf lagi sekali Anas. Minta maaf. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق Okey, mesti ada pantulan suara. Bil haqq. Qala akbar. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق Masya Allah kepada Ibu Anas. أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Okey, Masya Allah kepada Ibu Anas. Sadaqallah. Alhamdulillah bersyukur kita tanya Anas kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada malam ini. Yuhyi. Masya Allah kepada Ibu Anas. Jami'an. Minta maaf. Jami'anil ladhi. Sepatutnya dia kena tambah nun. Mungkin saya tak perasan tadi, minta maaf. Tanwin bertemu alif lam. Tadi ada tak baca jami'anil ladhi? Okey, sepatutnya kena tambah jami'anil ladhi. Tadi saya berhenti dekat jami'ah. Jami'ah. Lepas tu alladhi lahu. Okey. Kalau kita wasalkan dia, dia jadi apa? Nun berbaris bawah. So hukum dia iltiqa usakinain. Iltiqa usakinain. Sebab apa? Sebab kena tambah nun berbaris di bawah. Okey, selepas jumpa tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dia kena tambah nun berbaris bawah. Dapat tak Anas? Okey, so hukumnya apa Anas? Iltiqa usakinain. Okey, tambah nun berbaris bawah. Okey. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tahniah Anas kerana telah إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Daniel? Wallahu ghafurur rahim. Okey, Masya Allah, bagus, very good, Daniel. يسألونك عن الخمر والميسر. Okey, Masya Allah, bagus, very good, Daniel. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Okey, Masya Allah, very good, Daniel. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. Okey, Masya Allah, bagus, very good, Daniel. كذلك
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Minta maaf Daniel, lagi sekali Daniel. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Okay, Masya Allah, bagus, very good Daniel. في الدنيا والآخرة. Okay, Masya Allah, very good Daniel. Daniel baca tu panjang ke tadi? Panjang. Okay, Masya Allah, very good Daniel. ويسألونك عن اليتامى. Okay, Masya Allah, very good Daniel. قل إصلاح لهم خير. Mat Lin kena baca now atau 4 atau 2 harakat. Ambil 4 harakat. Okay, minta maaf Daniel, lagi sekali Daniel. قل إصلاح لهم خير. Okay, Masya Allah, very good Daniel. وإن تخالفوهم فإخوانكم. Okay, Masya Allah, very good Daniel. والله يعلم المفسد من المصلح. Okay, Masya Allah, very good Daniel. ولو شاء الله لأعنتكم. Okay, Masya Allah, very good Daniel. إن الله عزيز حكيم. Okay, Masya Allah, very good Daniel. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah wa syukur tanya Daniel kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini. Okey. Innallaha wajib berwenang. Okay, Masya Allah, very good Daniel. Walau sya'allahu. Wajib mutasil. Okay, bagus, very good. Dan juga Harfuli. okay, Masya Allah, very good Daniel. Okay, seterusnya Daniel. Fihima ismun kabir. Mat asli. Bagus. Mat jaiz mufasil. Bagus. Ikhfa hakiki. Bagus. Mat asli. Okay, bagus. Okay. Mat wajib mutasil. Masya Allah, bagus, very good. Mat asli. Okay, Masya Allah, bagus, very good. Yar. Rotafim. Okay, Masya Allah, bagus, very good. Daniel. Okay.
Alif lam syabiyah. Okey, bagus. Izhar halki. Okey. Kalau izhar halki, ada berapa huruf izhar halki? Izhar halki ada 4. Sorry, minta maaf, ada 6. Ada 6. alif, ha, ain, ghain, ha dan juga kha. Ada tak huruf-huruf izhar halki dan selepas huruf nun? Tak ada. Okey, nun sakinah bertemu ya sepatutnya hukum apa? Nun sukun bertemu ya. Idgham Idgham ma'al ma'. gunnah. Okey, kalau idgham ma'al gunnah, dia berlaku dalam 2 perkataan. Okey, cuba tengok idgham ma'al gunnah. Dia berlaku dalam 2 kalimah. Dia bukan satu kalimah. Ada tak? Idgham ma'al gunnah. Okey. Idgham ma'al gunnah. Okey. Contoh kat sini. Syai'an wa huwa. Betul? Tanwin bertemu dengan ya waw mim nun dalam 2 perkataan yang berbeza. Dapat tak? Dapat. Okay, so kat sini kita panggil hukum, tapi dia tidak baca idgham ma'al gunnah sebab dia bertemu dalam satu perkataan. Nun bertemu dengan ya. So kat sini hukum dia izhar mutlak. Okey, so nampak nun sakinah bertemu ya, dunia. First kita tengok izhar kan? Betul tak izhar? Betul tak izhar? Cuma bukan izhar halki sebab dia bertemu dengan ya. Ya tak ada dalam izhar halki. So ya ni adalah izhar mutlak. Betul tak? So dapat tak? Dia. Dapat Ustaz. Okay, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah. Rahmanirrahim. So okay. Ustaz masih tak ada. Okay. ثم أغرقنا الآخرين. Okay, very good, Muhammad. Okay, summa itu wajibul guna. أغرقنا الآخرين. Muhammad. Raqnal thumma raqnal itu kaf raqnal
Cuba sebut. Rokok. Nel. Rokok. Nel. Rokok. 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 Bagus. Summa. Can you hold the light, please? Hold the light. Hold the light. Let me just hold the light. Okey, minta maaf Muhammad. Lagi sekali ya Muhammad. أخرقنا الآخرين. Okey, kena mesti ada pantulan sikit lagi bunyi. Aghraqnal. Summa aghraqnal. Bagus. Akharin. Okay, Masya Allah, very good Muhammad. Okey. Terusnya Muhammad. أرجئكم جميعا. Okey. Untuk Ain berbaris dua. Fathahatain. Dia mesti dibaca dengan satu dua harokat. Jami'a. Dua harokat. Jami'a. Bagus, very good Muhammad. Okay, lagi sekali Muhammad. إليه مرجعكم جميعا. Jami'a. إليه مرجعكم جميعا. Bagus. Bagus, very good. Cuma minta maaf Muhammad, kita baca alaihi. إليه مرجعكم جميعا. Masya Allah, bagus, very good Muhammad. Okey. Hukumnya apa? Baris dua di hujung ayat. Mad apa? What? Mad aywat. Kum. Marji'ukum. Hendaklah dibaca dengan jelas, terang dan nyata tanpa dengung. Minta maaf, lagi sekali Ustaz tak dengar. Ishar Safawi. Izhar La. Lai. Okay, Masya Allah, bagus, very good. Harfulin. Okay, seterusnya Muhammad. Okay, Masya Allah, bagus, very good Muhammad. La hukumnya? Ma'aywa. Masya Allah, bagus, very good. Summa. Hendaklah dibaca wajib dengung dua harokat. Wajibul. Okay, wajibul gunnah. Okay, wajibul gunnah dia ada dua je huruf, iaitu mim bersabdu dan juga nun ada tanda sabdu. Okay, seterusnya qada. Ada mad bertemu hamzah dalam dua perkataan yang berbeza. Mad jaiz, is munfasil. Dapat tak Muhammad? Okey, seterusnya Muhammad. فيها
مرفوعة. Okay, Masya Allah kepada Muhammad. Muhammad terbaca sururum. Sepatutnya ru tu satu harakat. مرفوعة. فيها سرور Baca lagi sekali. فيها سرور مرفوعة. Okay, bagus. Lagi sekali, Muhammad minta maaf. فيها سرور مرفوعة. Okay, Masya Allah kepada Muhammad. Okay, rum hukum dia. Rum. واجب الغنة. Okay, Masya Allah bagus kepada Muhammad. Wajibul gunnah. Tapi kalau wajibul gunnah, sebelum mim sabdu dia huruf yang berbaris satu je. Tapi kat sini ada baris dua, tanwin. Bila tanwin hukum dia adik-beradik kepada wajibul gunnah apa dia? Idgham. دوام الغنة. Okey, bagus, very good. So kalau baris dua bertemu dengan mim bersabdu idgham ma'al gunnah. Okey, dapat tak Muhammad? Alhamdulillah wa syukur. Sadaqallahul azim. Okay, Masya Allah. Maka berikut hadis. في بقية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم. Okay, Masya Allah. Maka berikut hadis. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. Okay, yahkumu bainahum. Dia tak ada yahkumun. Dia mesti kena yahkumu bainahum. Okay, untuk Khalis lagi sekali Khalis. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. Okay, Masya Allah. Bagus juga Khalis. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Okay, Masya Allah. Bagus juga Khalis. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب. Okay, Masya Allah. Bagus juga Khalis. Sadaqallahul azim. Fa'ulaika mat apa? Mat jaiz. Mat mat wajib muttasil.
Ya biayatina. Matabi. Okay, Masya Allah, very good. Okay. Amid. Alif Lam Alif Lam Syamsiah. dan juga Matabi. Mat. Okey. Alhamdulillah wa syukurillah. Tahniah Khalif kerana telah berjaya menjawab soalan tajwid dengan sangat bagus sekali pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah Khalif, kita akhiri kelas kita. والذين يتوفون والذين يتوفون. والذين يتوفون Okay, Masya Allah, very good. Okay, seterusnya. منكم Furqan. Lagi sekali Furqan, Ustaz tak dengar. Minta maaf, kurang jelas. أزواجا وصية أزواجا وصية. أزواجا وصية. Masya Allah, very good. Iris masuk pukul 8.30 malam, boleh ke Iris? 8.25 malam. Boleh ke Iris? Iris masuk pukul 8.25 malam ni Iris? Dengar tak? Okey. Okey, Furqan. لأزواجهم Okey, bagus. Cuma masukkan azwajihim mata'in. لأزواجهم متاعا Masya Allah, very good. إلى الحول غير إخراج. Okey, ilal hauli ghaira ikhraj. إلى الحول غير إخراج. إخراج. Jim tu ada qalqalah sughra, qalqalah kubra, minta maaf. So kena baca pantulan suara. Ghaira ikhraj. غير إخراج. Okey, mesti ada bunyi j. Okey, minta maaf. غير إخراج. Okey, mesti ada pantulan suara dekat Jim. J. Cuba sebut j. Okey, bagus. Minta maaf lagi sekali. غير إخراج. Okey, Masya Allah, very good Furqan. Okey, seterusnya Nuha. والذين يتوفون Okay, Masya Allah, bagus, very good Nuha. منكم ويذرون
Bagus. Tolong lancarkan lagi sekali kat bahagian ni. Wayazaruna Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Nuha. Hawasiyatan. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Nuha. Satu tempat je. Jawa. Okay, minta maaf, Nuha. Lagi sekali, Nuha. Wajawa siyaha. Okay. Minta maaf, Nuha. Azwajawa. Azwajawa Bagus. siyatan. Okay, bagus. Wasiyatan. Wasiyatan. Masya Allah, bagus. Very good. Li'azwajihim mata'an. Okay. Li'azwajihim. Li'azwajihim mata'an. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Nuha. Illal hawli ghayra ikhraj. Okay. Nuha baca tadi ilal, le tu tidak ada. So kena baca ilal hawli. Kemudian jim tu ada qalqalah kubra. Ikhraj. Okay, minta maaf, Nuha, lagi sekali. Illal hawli ghayra ikhraj. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Nuha. Seterusnya, Furqan. Fa'in kharajna. Okay, fa'in kharajna. Fa'in kharajna. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Furqan. Fala junaha alaikum Masya Allah, very good, Furqan. fima fa'alna Masya Allah, bagus. Very good, Furqan. fi anfusihinna. Okay, Masya Allah, very good, Furqan. Mim ma'ruf. Rapatkan bibir. Mim ma'ruf. Mim ma'ruf. Terus masuk ke dalam huruf mim. Mim ma'. Mim ma'ruf. Okay, Masya Allah, very good, Furqan. Okay, seterusnya, Nuha. Fa'in Bagus. kharajna. Masya Allah, very good, Nuha. Fala junaha alaikum Masya Allah, very good, Nuha. fima fa'alna Masya Allah, very good, Nuha. fi anfusihinna. Satu harakat je. Fi anfusihinna. Fi anfusihinna. Okay, Masya Allah, very good, Nuha. Mim Mim ma'ruf.
Okay, Masya Allah. Very good, Noha Furqan. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Okay, bagus. Lagi ke Izmir. Okay. Okay, lagi sekali Izmir. Kullama. Yang mana Ustaz letak 2 harakat tu? Baca 2 harakat. Okay. Z 1 harakat. Jangan baca 2 harakat Izmir. Lagi sekali. Kullama roziku. Okay, Masya Allah. Bagus, very good. Seterusnya Izmir. Minama Okay. Minha mil samaratin. Lagi sekali. Minha mil samatin. Okay. Okay, seterusnya Izmir. Rizqan qalu. Okay, yang ini bukan baca izhar halki. Yang ini ikhfa hakiki. Kena baca dengung 2 harakat. Lagi sekali, Izmir. Rizqan qalu. Okay, rizqan qalu. Rizqan qalu. Rizqan macam kon tu macam rizqan. Bukan baris doma Rizqan qalu. Rizqan qalu. Okay, Masya Allah. Kau beri ke Izmir. Hazal lazi. Masya Allah. Kau beri ke Izmir. Rozikna min qablu. Okay, kita wakaf. Ini tanda wakaf lah dan tengok penanda dekat atas ni. Okay, nampak tanda-tanda macam ni kita terus wakaf sahaja. Ruziqna min qabl. Min qabl. Ruziqna. Qalqalah sughra. So kena baca pantulan suara qaf tu ya. Ruziqna. Ruziqna min qablu. Okay. Masya Allah, bagus. Very good. Izmir. Okay, seterusnya Izzat. Bagus. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Izzat. Bagus. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Izzat. Malam. Okay. Rizqan qalu. Rizqan
Minta maaf. Boleh tolong baca semula Ustaz, kurang jelas. Okey, Masya Allah, very good Izzat. Okey, Masya Allah, very good Izzat. Okey, Rosie Corner. Roziko, bukan Rozik. Roziko na. Okey, Masya Allah, very good Izzat. Okey, seterusnya Izmir. bihi. Okey, yang baca, yang Ustaz tulis dua je panjang. Yang Ustaz tak tulis dua jangan panjang. Tadi Izmir kita baca wa'utu. Semula Izmir. Wa'utu bihi. Okey, Masya Allah, bagus, very good Izmir. Mutasyabiha. Ha ni akan jadi mat aiwat. Mat aiwat tu kena baca panjang dua harakat. Mutasyabiha. Semula. Mutasyabiha. Semula. Mutasyabihan. Okay. Ustaz dengar macam bihi. Lagi semula Izmir. Minta maaf. Mutasyabiha. Panjang dua harakat. Mutasyabiha. Okey, Masya Allah, very good Izzat. Bagus, very good Izmir. Okey, Izzat pula tolong baca. Okey, yang mana Ustaz letak dua harakat dia panjang. Yang Ustaz tak letak dua harakat jangan panjang kan? Okey, Masya Allah, very good Izzat. Okey, Masya Allah, very good Izzat. Okey, Izmir, tolong baca Izmir. Walakum fiha. Okay. Fiha tu panjang. Fiha. Walakum fiha. Okay, Masya Allah, very good Izzat. Bagus, very good Izmir. Azwajun mutahharah. Okay, azwajum. Rapatkan bibir. Azwajum mutahharah. Azwajun mutahharah. Okay, jum rapat bibir. Yang dia ramah al-gundah. Azwajun mutahharah. Okay, Masya Allah, very good Izmir. Bagus, very good Izmir. Okay, Izzat, tolong baca Izzat. Teruskan baca Izmir. Wahum fiha khalidun. Okay, kalau boleh panjangkan.
ambil 4 harakat. Khalidun. وهم فيها خالدون. Okay, masya Allah kepada Izmir. Okay, Izzat tolong baca Izzat. ولهم فيها Okay. Masya Allah kepada Izzat. Tolong baca Izzat. أزواج مطهرة. Okay, azwajum mutahharah. أزواج مطهرة. Mutahharah. مطهرة. Okay, masya Allah kepada Izzat. Seterusnya Izzat. وهم فيها خالدون. Okay, masya Allah kepada Izzat Izmir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tahniah Izzat Izmir kerana telah berjaya membaca dengan sangat